Kelantan FM antara stesen negeri yang punya pendapatan iklannya yang tinggi juga, alhamdulillah. Okey, dan kita tahu juga Kelantan FM antara stesen yang paling aktif, paling kreatif dengan seni budaya dan sebagainya. Apa agaknya resepi kejayaan Kelantan FM sebagai stesen yang sekian lama mendominasi tajaan dan juga pendapatan RTM bagi pendapat Cik Saiful. Okey, saya suka yang mula-mula tadi tu. Ya. Cik Stu, Bahabe Konti. Bahabe Konti. Kalau dulu lirik lagu kita hanya di radio. Betul. Ku mendengar suaramu. Tapi hari ini bila adanya radio automation system ni, RTM terutamanya Kelantan FM perlu menjadi trendsetter. Ya. Jadi apabila kita memegang tampuk ataupun tema trendsetter itu sendiri, bermaksud kita kena sentiasa, kita tu ialah penerbit, penyampai, teamwork yang berada dekat dalam Kelantan FM tu kena sentiasa merentasi keterbatasan dan kena meneroka semua kemungkinan yang ada untuk kita cungkil, kita gali hyperlocal yang terdapat di negeri Kelantan ini sendiri. Dan apa yang kita lihat dari segi dia bukan dari segi pendapatan saja ni. Dari segi rating terestrial yang sudah maklumkan kepada semua pengarah RTM negeri itu, dari segi rating dalam media sosial, dari segi rating pendapatan iklan, dari segi rating dalam RTM Klik, memang Kelantan, kalau saya sebut satu lagi lah dengan Kedah FM, dia memang Kelantan FM dengan Kedah FM ni dia bersaing antara dua ni, siapa yang mendahului kan. Jadi seronok. Jadi untuk para pendengar Kelantan FM dan juga bakal-bakal klien Kelantan FM, untuk memenuhi cita rasa bakal klien untuk pada bakal klien Kelantan FM, boleh bersama dengan Kelantan FM sebab untuk mempromosikan, untuk menghebahkan jenama ataupun produk anda bersama dengan Kelantan FM, itu boleh berhubung dengan Kelantan FM sendiri. Dan dari kandungan itu sendiri, apabila kita mencipta kreativiti kandungan, kita dapat membuat satu transformasi kandungan itu ke pelbagaian ataupun diversity. Menerusi kepelbagaian kandungan itu sendiri, dia akan memberikan satu buffet makanan kepada semua para pendengar. Dia nak makanan bagaimana, dia nak segmen bagaimana, dia nak perkataan apa, dia nak penyampaian bagaimana. Jadi dari situ kita mengglobalkan Kelantan FM itu tersendiri ke seluruh benua. Dan dengan adanya RAS ataupun Radio Automation System ni, saya berharap yang penerbit dan juga para penyampai serta tim family Kelantan FM dapat menghasilkan kandungan yang bermanfaat untuk para pendengar Kelantan FM, untuk peringkat nasional, dan juga seni budaya dengan warisan Kelantan FM ni sendiri ataupun negeri Kelantan dapat dibawa ke ASEAN dan juga ke peringkat antarabangsa. InsyaAllah.